Hari ni kita nak makan Maggi boba kan. Maggi boba. Tapi kali ni yang gorengnya. Hari tu punya berkuah kan. Jantan, come on, Maggi boba je pun. Alamak, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kau nak tahu apa yang lagi best? Aku tak bawa air, kau tahu tak? Boleh lagi. Boleh bertahan lagi ni. Nampak tu? Boba-boba melekat-lekat tu. Mungkin korang pernah tengok kan Maggi boba sebelum ni, yang dah lama lah. Benda ni sebenarnya dah lama viral. Tapi itulah, bila kita tengok balik reaction orang makan kan, macam apa rasanya. Sebab personally aku sendiri tak pernah rasa Maggi boba tu. Yelah, even kita memang jual kopi, kita ada jual juga teh tarik apa semua kan. Tapi tak boleh bayangkan kalau minuman tu, minuman yang manis dijadikan mi segera. Macam mana rasanya tu? Ada tak yang pernah try mi segera boba ni? Kan lama kita tak dengar ni. Ramai orang kata tak sedap.